Ramai yang melalui Jalan Tun Sardun di Pulau Pinang, tetapi tidak ramai mengetahui siapakah tokoh di sebalik nama tersebut. Tun Sardun Jubir merupakan antara tokoh penting dalam sejarah awal pembangunan sistem jalan raya Malaysia. Dilahirkan pada tahun 1917, beliau pernah menjadi Menteri Kerja Raya, Telekom dan Pos pertama selepas kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957. Ketika negara baru sahaja mencapai kemerdekaan, Malaysia masih mempunyai banyak jalan tanah merah dan kawasan luar bandar yang sukar dihubungkan. Di bawah pentadbiran beliau, usaha menaik taraf jalan raya mula dipercepatkan bagi menghubungkan kampung, bandar dan pusat ekonomi negara. Beliau juga pernah menjadi Menteri Pengangkutan dan memainkan peranan penting dalam menyusun sistem pengangkutan darat negara, termasuk pelesenan kenderaan dan pengangkutan awam. Nama Tun Sardun terus dikenang melalui Jalan Tun Sardun di Pulau Pinang, sebuah laluan pergunungan sepanjang kira-kira 10 km yang menghubungkan Paya Terubung dengan balik pulau. Jalan ini terkenal dengan selikuh tajam, laluan berbukit dan pemandangan indah merentasi kawasan hijau di tengah Pulau Pinang. Namun di sebalik keindahannya, jalan ini juga dikenali sebagai antara laluan mencabar buat pemandu, terutama ketika musim hujan. Tun Sardun Jubir bukan sekadar seorang ahli politik. Beliau ialah antara individu yang membantu membina asas sistem jalan raya moden Malaysia, satu legasi yang masih digunakan jutaan rakyat setiap hari.